Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam M Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Anak Fata, Nur Fatimah Aisyah, kelihatan begitu mesra dengan Amira Othman ketika di majlis rumah terbuka Fata raih perhatian ramai. Wah, sempat Fatimah lambai dan hi-fi Amira masa bergambar dengan keluarga. Menerusi perkongsian di akaun TikTok, Imani dan Risa Skin telah dikongsikan beberapa buah video yang memaparkan gelagat Fata Amin, Amira Othman dan anak Fata, Nur Fatimah Aisyah di majlis rumah terbuka raya anjuran Fata semalam. Kehadiran Fatimah sememangnya membuatkan semua orang teruja. Fatimah yang sudah biasa berjumpa dengan orang ramai sangat behave dan mesra. Video ini merupakan perkongsian kali pertama pertemuan antara Amira dan Fatimah di media sosial. Ramai yang ingin melihat reaksi Fatimah ketika bertemu Amira. Fatimah anak manja dan setiap kali bertemu dadinya pasti Fatimah ingin didukung. Begitu juga semalam, Fatimah asyik berkepit sahaja bersama Fata. Amira cukup memahami kerana anak manja Fata itu dan tersenyum melihat keakraban anak dan ayahnya itu. Ketika mereka semua sekeluarga berada di atas pentas, Fatimah sempat bermesra dengan Amira dengan melambaikan tangannya kepada Amira. Amira membalas lambaian Fatimah dan mereka berdua bertepuk tangan dan membuat high five. Ada juga yang mengatakan Fatimah seperti sudah pernah bertemu dengan Amira sebelum ini disebabkan Fatimah kelihatan begitu mesra dengan Amira.